Hampa tahu dah, dekat tengah-tengah pekan Sungai Petani ni ada satu kedai makan yang best. Jom kami nak tunjuk apa yang ada dekat restoran Makan Kenyang. Specialnya dekat sini, depa ada mi goreng sotong jumbo. Weh, serius, sotong dia besar gila weh. Mi goreng dia pula, dia goreng basah-basah full, memang layan lah. Kalau hampa tak mau sotong jumbo, yang sotong biasa pun ada. Serius weh, mi goreng dia ni memang kenal lah dengan tekak kami. Maggi Claypot dia pun antara yang best seller tau. Ada telur, udang. Kuah dia rasa macam mi kuah, tapi yang ni makan dengan Maggi dalam Claypot. Memang layan weh. Kalau tak mau yang udang, yang tulang pun ada. Rasa kuah dia ni campur dengan manis-manis ayak rebusan tulang tu kan. Ni memang orang kata buah teringat lah. Serius, hampa kena pergi try. Yang ni pula kami try dia punya nasi goreng udang special. Udang dia bagi dekat hampa memang tak relax. Nasi goreng dia pun secukup rasa elok. Rasanya ramai lagi yang tak tahu kedai ni. Selain daripada menu yang kami tunjuk, dia ada macam-macam menu lain juga tau. Lokasi kedai depa ni dekat je dengan Jam Besar Sungai Petani. Depa tutup setiap hari Ahad je tau. So kalau hampa nak try mi goreng Maggi Claypot yang best, hampa kena mai sini. Hampa jangan lupa singgah.